Permohonan menawarkan diri untuk menjadi calon bersama kini dibuka. Hasrat bersama untuk merintis budaya politik yang berfokus kepada bakat rakyat dan masa depan kini dizahirkan dengan memperkenalkan proses terbuka pemilihan calon-calon bersama dalam pilihan raya akan datang. Rakyat Malaysia yang ingin menawarkan diri menjadi calon bersama dijemput memohon dengan mendaftar di bersama.org. Klik sertai dan pilih laluan pendaftaran sebagai calon pilihan raya. Sekiranya belum menjadi ahli bersama, anda perlulah memohon menjadi ahli bersama terlebih dahulu sebelum mendaftar sebagai calon pilihan raya. Klik bersama.org/ms/daftar. Pemohon akan melalui proses yang berikut. Pertama, melengkapkan maklumat peribadi, latar belakang pendidikan, kerjaya dan keluarga. Kedua, melengkapkan maklumat kewangan termasuk mengenai pendapatan dan juga aset. Ketiga, melalui satu temuduga skrin yang dikendalikan oleh algoritma sistem untuk menguji karisma, keterampilan dan juga kesediaan sebagai calon pilihan raya. Permohonan yang telah disahkan akan disemak pula oleh sebuah jawatan kuasa calon. Kriteria-kriteria yang digunakan oleh jawatan kuasa calon ini untuk menilai setiap permohonan pada peringkat tapisan pertama adalah seperti yang berikut. Pertama, kepakaran dan kemahiran yang boleh menambah nilai kepada masyarakat berdasarkan latar belakang pendidikan, kerjaya dan juga penglibatan dalam masyarakat. Kedua, tapisan pembabitan politik terdahulu jika ada untuk mengelakkan calon-calon yang membawa imej politik yang tidak serasi dengan bersama. Ketiga, kesesuaian calon kepada imbangan mengikut kerusi-kerusi parlimen dan DUN, jantina, umur dan juga kaum. Dan keempat, karisma dan keterampilan untuk diketengahkan sebagai seorang calon yang boleh menyumbang untuk membina imej bersama. Calon-calon yang disenarai pendek akan melalui pula tapisan kedua. Tapisan kedua melibatkan semakan secara digital untuk mengenali calon dengan lebih dekat dan juga semakan dengan masyarakat setempat untuk mendapat maklum balas kualitatif mengenai calon. Hanya calon-calon yang telah melepasi tapisan pertama dan kedua yang akan dipanggil untuk tapisan terakhir secara bersemuka dengan pasukan pusat bersama. Calon-calon yang melepasi semua ketiga-tiga peringkat tapisan ini akhirnya akan dipertimbangkan sebagai calon-calon berpotensi bersama yang akan diumumkan mengikut kumpulan dari satu masa ke semasa. Pemohon hendaklah menyatakan kerusi parlimen dan DUN yang ingin ditandingi. Mengikut undang-undang, calon DUN mestilah tinggal atau beralamat di negeri yang sama. Buat masa ini, keutamaan saringan calon diberikan untuk memuktamadkan calon-calon bagi pilihan raya negeri Johor dan juga negeri Sembilan. Jadi, kami menjemput seberapa ramai rakyat Malaysia yang berkelayakan dan berkongsi aspirasi bersama untuk memohon menjadi calon. Portal permohonan akan dibuka secara berterusan sehinggalah parlimen dibubarkan kelak. What is your choice? Why choose one? Agoda has both. Great price.